daripada alat muzik yang bertali, tumbul, seperti gambus, tu tuan panggil tumbul. Kemudian yang kedua ada nama at-tabl. Mana tabla tu drum ataupun gendang yang ada padanya dua muka. Ini juga ditegah ni. Benda yang bertali satu. Kemudian benda yang alat pemukul yang ada dua muka. Dua muka. Kiri kanan tu kan ada dua muka. Sebab tu orang-orang tua kita dulu buat genduk, dia semuka ya. Tepat dia pukul je. Lek no dia buka luar kan. Tu panggil tuf, tu panggil gendang tu. Kita panggil geduk, kita panggil geduk, dia besar. Jadi tu diharuskan, dibolehkan sebab dah perang pun ada. Untuk naik bangkit semangat, dia katak gendang tu untuk bangkit semangat. Jadi